Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Muhammad Adil Nabi Muhammad Almi dari kelas PK1 PPI SMP ambilan Ogos 24-29. Jadi saya hari ini akan membentangkan tentang laporan lawatan ke PPKI Sekolah Kebangsaan Negeri 2 di bawah subjek PKUK 1124, Pentadsiran Berterusan Tugasan 2. Dan pensyarah untuk subjek PKUK 1124 ni ialah Puan Nurul Azhana binti Muhammad Yatim. Okey, untuk pertamanya, apakah objektif daripada pembentangan ni? Okey, untuk yang pertama, objektif dia ialah untuk mengenal pasti jenis aktiviti fizikal yang dijalankan ke lawatan PPKI SK Negeri 2. Termasuklah dalam sukaneka dan senam aerobik yang disesuaikan mengikut tahap keupayaan murid tu. Yang kedua ialah untuk menilai kesan pelaksanaan aktiviti fizikal terhadap perkembangan fizikal, emosi dan sosial murid berkeperluan khas ni mengikut kategori keupayaan mereka, sama ada mereka ni mild, moderate ataupun severe. Untuk yang ketiga pula ialah untuk menganalisis sumbangan aktiviti sukaneka terhadap peningkatan kualiti hidup murid PPKI, khususnya dari aspek keyakinan diri mereka, interaksi sosial dan keterlibatan aktif mereka dalam aktiviti ini. Yang terakhir sekali ialah untuk mencadangkan penambahbaikan terhadap pelaksanaan aktiviti, seumpama ini agar dapat memberi manfaat secara berterusan kepada murid dan komuniti sekolah. Jadi kita nak cadangkan penambahbaikan tu agar dapat bagi pemanfaat yang berterusan kepada mereka. Okey, ini dari maklumat daripada lawatan tu. Yang pertama ialah tempat yang kami pergi ialah program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI Sekolah Kebangsaan Negeri 2, dan lawatan ni bertarikh 27 Februari 2025. Okey. Aktiviti fizikal. Okey, lawatan ni memberi peluang kepada pelajar untuk terlibat secara langsung dalam aktiviti fizikal berbentuk sukaneka dan senam aerobik yang telah disesuaikan dengan tahap keupayaan murid PPKI tersebut. Okey, objektif utama aktiviti ini ialah untuk merangsang perkembangan fizikal, emosi dan sosial murid dalam suasana yang menyeronokkan dan inklusif. Jadi aktiviti fizikal ni tujuan dia ialah untuk rangsang perkembangan fizikal murid PPKI dekat SK Negeri 2 ni, dan rangsang juga perkembangan emosi dan sosial mereka. Okey. Konsep aktiviti ni direka mengikut kategori murid, iaitu mild, moderate dan severe. Jadi kita bahagikan kepada 3 kumpulan, iaitu kepada 6 kumpulan, iaitu kumpulan mild, moderate dan severe. Setiap kategori itu akan ada 2 kumpulan. Dan jadi kenapa kita kena bagi ni? Kita bagi pada 3 kumpulan ni, 6 kumpulan ni, sebab nak bagi aktiviti yang dijalankan tu sesuai dengan keadaan kategori mereka. Okey. Yang kedua ialah fokus pada pembangunan kemahiran motor kasar dan koordinasi. Jadi aktiviti fizikal ni kita fokuskan kepada pembangunan kemahiran motor kasar mereka dan koordinasi mereka. Jadi aktiviti fizikal ni bolehlah melatih kemahiran motor kasar mereka ni. Yang terakhir sekali ialah konsep aktiviti ni untuk melibatkan semua murid secara aktif tanpa unsur pertandingan yang menekan. Jadi kita buat aktiviti ni untuk have fun je, orang cakap, untuk bersenang-senang, untuk murid-murid ni berseronok. Bukanlah kita nak pressure mereka ni untuk menang pertandingan, lepas tu mereka depres apa semua. Okey, seterusnya jenis aktiviti sukaneka. Okey, jenis aktiviti yang pertama ialah tarik bola menggunakan gelung.
Okey, aktiviti ni kita gunakan untuk murid yang mild saja, mild. Murid yang kategori mild. Okey, aktiviti ni dilakukan dengan murid menarik bola dari ke garisan penamat menggunakan gelung rotan. Jadi ada satu bola dia letak kat bawah. Lepas tu murid itu menggunakan gelung rotan tu untuk tarik, untuk habiskan satu round, satu pusingan. Okey. Kenapa kita tak buat aktiviti ni dekat murid-murid kategori lain? Sebab untuk menarik bola ni kita memerlukan penggunaan motor kasar dan motor halus serta koordinasi yang baik untuk mereka tarik bola tu dengan baik-baik. Kalau kuat-kuat kan nanti bola tu terkeluar daripada gelung tu. Lepas tu aktiviti ni juga boleh melatih koordinasi tangan, mata dan kawal dan gerakan. Jadi aktiviti ni boleh ajar murid-murid ni untuk semasa mereka nak tarik bola tu menggunakan gelung tu, mereka akan tengok bola tu nanti terkeluar ke apa. Jadi mereka boleh menggunakan kedua-dua tersebut daripada kedua-dua upaya tersebut dalam satu masa. Jadi dia dapat melatih mereka semasa menarik tu, tengok belakang, tengok depan, tengok jalan. Dan sekali aktiviti ni dapat galakkan daya sains sihat dan fokus. Jadi aktiviti ni boleh buat mereka fokus lah semasa tengok bola tu. Jadi semasa nak tarik tak payah cepat sangat, tak boleh slow sangat. Okey, seterusnya aktiviti yang kita lakukan ialah imbang pudi kacang di kepala. Imbang pudi kacang ni kita lakukan untuk murid kategori moderate, iaitu pertengahan. Aktiviti ni dilakukan dengan murid berjalan sambil mengimbang pudi kacang di kepala. Jadi dia letak pudi kacang ke kepala. So jadi dia jalan untuk habiskan satu pusingan. Kalau mereka nak lari pun boleh, asalkan pudi kacang tu tak jatuh. Jadi aktiviti ni boleh melatih keseimbangan, kawalan badan dan kesabaran mereka. Jadi mereka letak pudi kacang atas kepala, jangan bagi jatuh. Jalan. Jadi dia nak seimbangkan badan tu, jangan bagi pudi kacang tu jatuh. Dan aktiviti ni juga dapat meningkatkan keyakinan diri mereka selepas berjaya menyelesaikan cabaran. Apabila mereka dah siap habis satu pusingan tu, mereka akan bagi kepada orang lain pula. Jadi murid yang dah siap satu pusingan tu, dia akan rasa confident sebab dah habiskan satu pusingan. Tambahan pula, terdapat macam rakan-rakan yang telah beri pujian, semangat dan fasilitator daripada RPG. Kami semua memberi pujian kepada mereka. Jadi mereka pun semakinlah confident. Akhir sekali, aktiviti yang dilakukan adalah bawa bola menggunakan tangan untuk murid kategori severe. Kita tahu murid dari kategori severe ni penggunaan motor kasar dan motor halus dia amat teruk lah cakap. Lepas tu bawa bola menggunakan tangan ni ialah murid membawa bola dari satu titik ke satu titik lain menggunakan kedua-dua tangan. Jadi mereka just kena pegang je bola tu, lepas tu pusing untuk habiskan satu pusingan. Okey. Aktiviti ni sesuai untuk rangsangkan motor halus dan kawalan pergerakan mereka, iaitu motor halus jari-jari mereka semasa pegang bola tu agar bola tu tak jatuh semasa mereka melakukan satu pusingan. Okey, seterusnya ianya menggalakkan penyertaan aktif tanpa tekanan prestasi. Jadi mereka buat tu untuk seronok je, walaupun jatuh pun tak apa, ambil balik sambung yang pusing. Sebab kita bukan bertanding, kita hanya untuk berseronok. Okey, seterusnya selain pada sukaneka, terdapat juga senam robik. Senam robik ni kita melibatkan semua murid PPKI. Jadi senam robik ni dilakukan bersama-sama dalam satu kumpulan besar semua. Lepas tu terdapat fasilitator kat depan yang tolong lead ni
senam aerobik ni. Dan terdapat juga fasilitator kat bawah ni yang tolong mereka untuk dan ajar mereka untuk melakukan sesuatu gerakan daripada senam aerobik tu. Dan pergerakan daripada aktiviti senam aerobik ni dapat membantu mereka merangsang mereka punya motor kasar dan motor halus tu dan koordinasi badan mereka. Okey. Irama muzik yang digunakan daripada senam aerobik ni juga muzik yang ceria dan gerakan yang mudah difahami. Jadi muzik yang mereka gunakan ni sangat menarik minat mereka. Yang sangat menarik minat murid-murid PPKI ni, dan gerakan tu mudah je. Jadi senang untuk mereka lakukan tanpa perlu terbelit-belit tangan ke apa semua. Jadi yang terakhir, aktiviti senam aerobik ni juga dapat meningkatkan semangat kekitaan dan keseronokan dan kecergasan mereka. Okey, apakah matlamat daripada aktiviti fizikal ni? Kenapa kita lakukan aktiviti fizikal ni? Okey, matlamat dari aktiviti fizikal ni ialah untuk menggalakkan gaya hidup sihat dalam kalangan murid berkeperluan khas. Yang kedua ialah untuk memberi ruang kepada semua murid untuk bergerak aktif dan berinteraksi. Okey, semasa kita lakukan aktiviti fizikal ni, mereka mestilah akan berinteraksi antara satu sama lain, bercakap, memberi arahan apa semua, mendengar apa fasilitator cakap dekat mereka. Jadi mereka pun akan berinteraksi dengan orang luar dan kawan-kawan mereka di sekolah. Jadi mereka tak adalah pasif dan senyap je semasa aktiviti tu. Okey, yang ketiga ialah menyemai nilai kerjasama, sokongan dan motivasi sendiri. Jadi kan kita bagi aktiviti fizikal tu dalam kumpulan. Jadi semasa mereka melakukan aktiviti fizikal tu dalam kumpulan, mereka mestilah akan bekerjasama untuk mendapatkan nilai yang baik semasa aktiviti tu. Jadi mereka aktiviti fizikal ni dapat menyemai nilai kerjasama mereka. Lepas tu sokongan mereka ni, mereka mendapatkan sokongan daripada kawan-kawan mereka yang memberi mereka semangat, fasilitator yang memberi pujian, dan mereka mestilah daripada sokongan tu mestilah mereka dapat mendapatkan motivasi sendiri. Iaitu mereka lebih yakin dan confident untuk melakukan aktiviti fizikal ni dan lebih aktif semasa melakukannya. Okey. Apakah kesan aktiviti fizikal terhadap murid PPKI? Ni, aktiviti fizikal seperti sukaneka dan senam aerobik ni telah memberikan kesan yang positif yang menyeluruh kepada murid berkeperluan khas ni. Kesan ni kita dapat lihat dari berbagai aspek. Contohnya dari segi perkembangan fizikal mereka, perkembangan sosial dan perkembangan emosi. Terutamanya apabila mereka melakukan aktiviti dalam suasana yang berseri dan menyeronokkan serta inklusif. Okey, kesan yang pertama ialah dari kesan fizikal. Kesan fizikal ni ianya dapat meningkatkan koordinasi motor kasar dan halus melalui pergerakan terkawal seperti macam tarik bola tadi. Tarik bola menggunakan gelong, imbang pun digacang dan bawa bola. Ini juga menggalakkan kecergasan dan daya tahan tubuh mereka, terutama melalui aktiviti senam aerobik. Dan yang ketiga ialah kesan daripada aktiviti fizikal ni, ia membantu penguasaan keseimbangan badan, refleks mereka, terutamanya bagi murid kategori moderate dan severe yang penggunaan motor kasar dan motor halus mereka ni tidak terlalu baik. Okey. Ya, daripada aspek perkembangan sosial pula, dia meningkatkan kemahiran interaksi dan kerjasama antara murid semasa aktiviti kumpulan macam saya cakap tadi, dan ia juga membina rasa kebersamaan dan semangat kekitaan tanpa diskriminasi tahap keupayaan. Tak adalah dia orang nak rasa didiskriminasi antara satu sama lain, dan mereka lebih yakin. Dan akhir sekali ianya mengurangkan rasa terasa kerana murid dapat menyertai aktiviti secara aktif bersama rakan-rakan. Tak ada walaupun
dia mempunyai kekurangan orang cakap kan. Ada yang terasa tengok kawan-kawan dia boleh menyertai aktiviti sukan ni, dia pun nak menyertai juga. So aktiviti ni dapat mengelakkan daripada perkara tersebut. Dan kesan dari aspek emosi, dari aspek emosi dia meningkatkan keyakinan diri apabila murid berjaya menyempurnakan tugasan atau cabaran fizikal. Macam saya cakap tadi, dia yakin selepas siap melakukan satu aktiviti tu, bermakna dia yakin dan dia tahu dia mampu buat benda tu. Dan seterusnya meningkatkan motivasi dan semangat pelajar, terutamanya apabila aktiviti dilakukan dalam bentuk permainan. Jadi lain kali dia tengok guru dia nak ajar dia tapi dalam bentuk aktiviti permainan, dia jadilah lebih seronok sebab dia sebelum ni dah pernah main apa semua. Dan yang sekali dia membantu mengurangkan tekanan dan tekan laku agresif melalui saluran pergerakan yang positif. Jadi macam ADHD, dia tak ada lebih agresif sebab mereka dah lakukan aktiviti yang lebih bermanfaat kepada mereka. Tak ada mereka nak macam tiba-tiba keluar kelas ke lari ke apa semua, sebab mereka dah lakukan aktiviti ni. Okey, seterusnya pada aspek berdasarkan soalan kita nak jenis-jenis aktiviti keusahawanan. Okey, pertama, jenis-jenis aktiviti yang saya cadangkan ialah latihan pengurusan jualan. Jadi murid-murid PPKI ni kita latih dia membungkus, menimbang dan melabel produk. Kerana kita tahu mereka boleh lakukan sebenarnya, tapi mereka perlukan latihan. Lepas tu kita ajar mereka kira harga barang, bagi-bagi dan menerima bayaran. Yang untuk belajar kira harga dan bagi-bagi dan menerima bayaran, mungkin bagi murid kategori severe tu tak boleh. Tapi kita boleh latih mereka kita boleh latih murid-murid moderate dan mild ni untuk belajar kira harga, bagi-bagi dan menerima bayaran ni untuk mereka melakukan aktiviti keusahawanan mereka. Dan kita lakukan simulasi jual beli dalam kelas dan semasa program sekolah. Jadi semasa dalam kelas tu kita ajar macam mana nak menjual, macam mana nak membeli. Jadi mereka akan lebih faham, kerana dalam aspek simulasi ni mereka perlukan mereka perlukan figure yang mereka boleh nampak sendiri dengan mata kasar mereka. Contoh dia tengok orang tu membeli, jadi dia akan boleh ikut orang tu dan dia akan tahu dan faham macam mana cara nak membeli tu. Okey, yang kedua ialah pembuatan produk. Bagi contoh makanan ringan. Jadi ada mereka krepek, membuat makanan ringan krepek seperti krepek, biskut dan kek cawan yang sangat mudah orang cakap. Seterusnya, kalau selain daripada makanan ringan, terdapat juga kraft tangan. Kraft tangan seperti kicin, gelang manik, bekas pensel hiasan ni, kita boleh ajar mereka untuk buat tu dan mereka boleh jual. Macam kita tahu, MBPK ni sebenarnya ramai yang kreatif. Dan mereka boleh membuat perkara-perkara ini dan dijual dan mendapatkan hasil daripada jualan tu. Okey. Dan sebenarnya aktiviti dilakukan secara berkumpulan mengikut kemampuan murid. Macam saya cakap tadi mungkin ada yang tak boleh buat, dan kerana macam severe tu mungkin susah lah untuk mereka, kerana pergerakan motor halus mereka ni sangat terbatas. Jadi mereka mungkin susah nak buat kraft tangan tu. Banyakkan kraft tangan ni macam kicin, gelang manik dan bekas pensel hiasan ni mungkin dia kecil-kecil. Saiz dia tu saiz yang kecil. Jadi untuk membuat hiasan ke apa semua tu susah bagi mereka. Jadi kita lakukan aktiviti ni secara berkumpulan mengikut kemampuan murid mereka tu. Okey. Seterusnya jualan sebenar. Kita ajar murid-murid ni
melakukan penjualan yang dilakukan semasa contoh hari buka sekolah ke ataupun karnival sekolah, yang kita yang melakukan aktiviti-aktiviti jualan ni, kita ajar mereka untuk menjual. Contoh kita buat time tu, kita buat craft tangan dan jual semasa aktiviti karnival tu. So jadi mereka dapat belajar dan tengok sendiri macam mana cara nak jual tu dan cara nak membeli. Okey, yang seterusnya, apakah matlamat keusahawanan PPKI ni? Matlamat keusahawanan PPKI ni ialah untuk satu, memberi pendedahan awal pada dunia pekerjaan sebenar. Kita nak ajar murid-murid ni macam mana dunia pekerjaan dari aspek keusahawanan ni. Yang kedua ialah untuk membangun kemahiran sosial dan komunikasi melalui interaksi pelanggan. Semasa mereka menjual ni, mereka mestilah akan ada interaksi antara penjual dengan pembeli tu. Jadi mereka pun akan lebih mahir menggunakan lebih mahir dalam kemahiran sosial ni untuk bercakap, berinteraksi semasa proses penjualan tu, dan terakhir sekali untuk menyemai nilai tanggungjawab, kebersihan dan etika kerja. Jadi kita semasa melakukan contoh pembuatan produk tu, kita menyemai nilai tanggungjawab dan kebersihan semasa etika kerja tu. Jadi mereka mungkin akan lebih lebih bertanggungjawab semasa melakukan produk-produk tu, agar produk tu terlihat cantik dan bersih, kemas. Okey, apakah kesan daripada aktiviti keusahawanan ni terhadap murid PPKI? Okey, pertama dari kesan sendiri ataupun individu. Dia meningkatkan rasa tanggungjawab mereka. Contohlah, apabila murid diberi tugasan khusus seperti membungkus dan menyusun produk, mereka pun akan bertanggungjawab untuk menyiapkan produk tu. Yang kedua ialah membangkitkan rasa bangga dan yakin. Jadi mereka akan rasa lebih yakin terhadap hasil kerja mereka sendiri dan mereka bangga dengan produk yang mereka berjaya mereka jual. Dan yang ketiga ialah memberi pengalaman dunia sebenar. Jadi kita beri pengalaman mereka dalam seperti di dunia sebenar, macam-macam cara mengurus masa, mengurus tugasan dan proses untuk melakukan kerja-kerja itu. Okey. Seterusnya, kesan sosial. Kesan sosial ni menggalakkan interaksi dua hala. Contoh masa berkomunikasi dengan pelanggan tu, berkomunikasi dengan guru dan berkomunikasi dengan rakan semasa proses penjualan tu. Jadi yang seterusnya, membina kemahiran komunikasi asas. Jadi kita dapat bina kemahiran komunikasi asas mereka ni macam mengajar memberi salam, menjawab soalan dan menyatakan harga barang-barang tu. Contohlah time menjual kan, mesti ada orang tanya yang ni harga berapa, yang ni harga berapa. Jadi mereka boleh menjawab soalan-soalan tersebut dengan baik. Yang terakhir sekali ialah mewujudkan semangat kerja berpasukan. Contohlah semasa membuat produk tu, mereka mesti akan dilakukan dalam aktiviti kumpulan kan. Jadi mereka akan saling bantu-membantu antara satu sama lain untuk menyiapkan produk tu. Okey, seterusnya daripada aspek kesan emosi dan psikologi. Dari kesan emosi dan psikologi ni, dia memberikan kepuasan dalaman apabila usaha dihargai dan dihormati. Jadi contoh ketika orang beli produk dia, jadi orang pun puji, okey cantiknya produk ni. Jadi mereka pun lebih confident dan lebih cakap lebih puas terhadap hasil kerja mereka sendiri. Dan yang seterusnya, membantu mengurangkan rasa rendah diri. Okey, contohlah macam murid tu kan kurang fasih dalam berkomunikasi secara lisan. Jadi mereka selepas melakukan aktiviti keusahawanan ni, mereka pun dapat berinteraksi dengan orang lain. Jadi mereka pun kurang rasa rendah diri mereka dan lebih yakin untuk melakukan aktiviti-aktiviti. Dan seterusnya, meningkatkan motivasi untuk hadir ke sekolah. Dan macam ya, kita kan dah banyak melakukan aktiviti-aktiviti yang seronok ni, jadi mereka pun akan lebih yakin dan lebih berminat untuk pergi ke sekolah ni. Yang seterusnya ialah
kesan terhadap kemahiran hidup dalam masa depan. Apakah kesan aktiviti keusahawanan ini terhadap kemahiran hidup dalam masa depan mereka? Okey, pertama ia memberi pendedahan awal kepada kemahiran asas keusahawanan seperti pengiraan, pembungkusan dan strategi jualan. Seterusnya ia juga membuka peluang untuk menjaga pendapatan kecil yang boleh digunakan semula bagi menampung kos bahan. Jadi, dan yang terakhir sekali menanam asas untuk berdikari selepas tamat persekolahan, khususnya bagi murid yang tidak meneruskan ke pendidikan tinggi. Jadi ianya kita dapat ajar mereka untuk berdikari. Okey, apakah impak menyeluruh kepada kedua-dua aktiviti tadi? Aktiviti fizikal dan aktiviti keusahawanan. Okey, aktiviti sekalian dan keusahawanan memberi impak yang signifikan ataupun yang jelas terhadap kualiti hidup modern PKI ini. Okey, tidak hanya dari segi fizikal tetapi juga dari segi sosial, emosi dan ekonomi mereka. Pertama dari segi fizikal, macam saya cakap tadi, pendekatan koordinasi dan kawalan motor. Aktiviti seperti yang kita lakukan tadi telah memberi mereka kawalan terhadap pergerakan tubuh mereka dan penting untuk perkembangan fizikal yang sihat. Yang kedua ialah stamina dan tenaga. Aktiviti macam kita lakukan tadi kan, mesti mereka berpeluh. Aktiviti fizikal itu memakan mereka berpeluh dan letih. Jadi mereka dapat meningkatkan stamina dan tenaga mereka, dan mereka juga akan lebih cergas menjalani aktiviti harian mereka. Dan seterusnya sosial. Dari sosial ni kita dapat melihat interaksi dan kerjasama mereka. Macam aktiviti berkumpulan, tidak kira dalam aktiviti fizikal maupun aktiviti keusahawanan ini, kita dapat lihat mereka berinteraksi antara satu sama lain dan mereka bekerjasama untuk saling bantu-membantu antara satu sama lain untuk melakukan sesuatu perkara. Okey, yang kedua kita dapat lihat ialah kebolehan untuk bekerjasama. Melalui projek keusahawanan ni, murid dapat mengasah kemahiran bekerjasama mereka dengan berkomunikasi dengan rakan serta pelanggan yang membantu mereka rasa lebih disertakan dalam kalangan masyarakat ni dan dalam komuniti ni. Jadi mereka ni macam terlibat sekali dalam komuniti tu. Okey, yang dari aspek emosi pula, dari keyakinan diri dan kepuasan. Macam aktiviti fizik sekalian memberikan peluang kepada murid untuk merasa bangga dengan pencapaian mereka, walaupun tak kira saya, walaupun sikit je macam bawa bola dia pun musim itu, tapi mereka dapat bangga dengan perkara tersebut kerana sebelum ni mungkin mereka tak dapat melakukan ini. Yang seterusnya ia meningkatkan keyakinan diri mereka secara keseluruhan untuk kesejahteraan mental mereka. Jadi mereka tak ada lah depres ke apa ke, lepas tu tantrum tiba-tiba ke, lepas tu. Dan seterusnya ialah keseronokan dan motivasi. Macam saya cakap tadi, aktiviti ni ialah untuk membuatkan mereka rasa seronok. Walaupun dalam proses pembelajaran tu mereka akan rasa seronok, jadi mereka pun akan lebih bermotivasi lah untuk terus belajar dan berusaha dan aktiviti harian mereka. Okey, untuk aspek ekonomi pula, kemahiran hidup dan kemandirian. Aktiviti keusahawanan mengajar murid bagaimana cara nak menguruskan wang, pembungkusan, promosi produk dan transaksi jual beli ini. Ia ini memberikan mereka asas dalam pengurusan kewangan dan bantu mereka untuk mempersiapkan diri untuk berdikari apabila tamat sekolah. Okey, yang seterusnya potensi pendapatan masa depan. Melalui penglibatan dalam aktiviti keusahawanan ini, murid berpeluang untuk menjana pendapatan sendiri dan membuka peluang untuk mereka mencapai kemandirian ekonomi pada masa hadapan. Okey, seterusnya kita akan tengok pula cabaran dan halangan. Okey, semasa melakukan aktiviti fizikal dan aktiviti keusahawanan ni, apakah cabaran dan halangan dia? Okey, yang pertama ialah tahap upaya yang berbeza. Macam kita tahu, kita terdapat 3 tahapan, mild, severe dan moderate. Macam
Dan daripada tahap keupayaan berbeza ni, aktiviti yang kita lakukan tu perlu disesuaikan dengan tahap keupayaan murid tu. Semuanya dengan murid peluang yang lebih tinggi yang mungkin menghadapi kesusahan dalam mengikuti aktiviti yang memerlukan koordinasi motor kasar. Jadi cabaran ni kita dah selesaikan dengan melakukan aktiviti-aktiviti tu berdasarkan kumpulan-kumpulan yang mengikut kategori murid yang berbeza. Seterusnya, kekangan masa dan bahan. Terdapat juga kekangan masa dalam jadual kelas dan kekurangan bahan serta peralatan yang diperlukan untuk aktiviti kesawanan boleh menghalang kebersamaan program. Okey, macam aktiviti kesawanan ni kalau kita nak lakukan mungkin lah. Dan biasanya terdapat kekurangan dari segi bahan. Jadi mungkin kita tidak mencukupi bahan untuk melakukan raftangan ke apa semua. Mungkin jadi mereka pun tidak boleh melakukan aktiviti kesawanan tu. Jadi yang seterusnya sokongan komuniti dan ibu bapa. Macam kita tahu, komuniti dan ibu bapa ni sangat penting untuk memberikan semangat kepada murid-murid. Dan pelibatan aktif ibu bapa dan sokongan komuniti setempat ni macam NGO atau sukarelawan. Namun kadang-kadang ni macam tak ada ataupun terhad, sangat terhad. Okey, yang seterusnya akses pada platform digital kesawanan. Terdapat keterbatasan akses kepada teknologi dan kefahaman murid tentang platform digital yang menghalang perkembangan aktiviti kesawanan dalam talian. Okey, aktiviti kesawanan ni macam zaman sekarang ni dah berkembang kan. Dah macam semuanya di hujung jari. Dalam penjualan pun tidak dilakukan secara fizikal sekarang. Semuanya dalam online. Tapi keterbatasan akses pada teknologi dan kefahaman murid tu dalam penjualan online ni sangat menghalang perkembangan aktiviti kesawanan ni. Okey. Seterusnya refleksi pribadi saya. Okey, lawatan ini memberi saya peluang untuk melihat secara langsung potensi besar yang ada dalam diri murid OKU dan saya terkesan dengan semangat dan ketabahan mereka dalam mengikuti aktiviti yang disediakan serta kesediaan mereka untuk belajar dan berkembang. Dan melalui perkembangan ini, saya semakin memahami betapa pentingnya intervensi holistik yang merangkumi aktiviti fizikal dan kesawanan dalam meningkatkan kualiti hidup murid berkeperluan khas. Jadi aktiviti ini juga bukan sahaja membantu mereka dari segi fizikal, tapi ianya juga memberi mereka kemahiran sosial, emosi dan ekonomi yang penting untuk masa depan mereka. Jadi untuk mereka berdikari. Saya juga amat menghargai peranan guru PPKI yang selalu menunjukkan dedikasi luar biasa dalam membimbing murid-murid mereka. Dan mereka adalah penggerak utama perubahan yang memastikan setiap murid mendapatkan peluang yang adil untuk berkembang mengikut potensi masing-masing. Dan secara keseluruhannya, lawatan ini telah memberi saya perspektif yang lebih luas tentang kepentingan pendidikan inklusif dan sokongan berterusan untuk memastikan murid berkeperluan khas dapat mencapai kehidupan yang lebih berkualiti. Okey, kesimpulannya, aktiviti sekanak-kanak dan kesawanan meningkatkan kualiti hidup murid PPKI SK Negeri 2. Maafkan saya tertypo di sini. Sebenarnya SK dan dari segi fizikal, emosi dan ekonomi. Dan PPKI ini memainkan peranan penting dalam untuk membina masa depan inklusif tu. Okey, macam untuk kebersamaan jangka panjang, sokongan menyeluruh kepada sekolah, ibu bapa dan komuniti ini sangat diperlukan. Lepas tu dengan sokongan tersebut, murid akan lebih bersedia untuk berdikari dan berjaya selepas tamat sekolah. Ini ada sedikit gambar yang kami ambil masa lawatan ke SK Negeri 2. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.